ได้ส่งท่านรอซูลุลลอฮ์ยกเว้นเพื่อสากลโลกอิสลามนี่ดุนยาสากลแต่ในเชิงปฏิบัติต้องให้การเคารพอำนาจแต่ละพื้นที่sebab ia sederhanaง่ายได้ในการปฏิบัติsebab itu kita nak kaca nak raya satu ni ya kita kenal kamwa wilayah kedak ni itlaq Islam juga wilayah ni orangอำนาจการปกครองอำนาจการบริหารจัดการdalam Islam kita ada อำนาจการจัดการmasjid ada tak ada tu imam ada kanak-kanak kalau kita nak pergi suku artinya dosa dengan sebab ni boleh jadi sebab kita tak ada mari sujud itu email pakak mari kok tu ini nak jadi email แล้วแต่ใคร jadi kami harus cakap อำนาจไม่มี pas kita duduk dalam Malaysia ni telak sำนักงานคณะกรรมการอิสลามทุกจังหวัดได้รับมอบหมายdaripadaจังหวัด daripada จุฬารัฐมนตรีศูนย์กลางอำนาจการบริหารจัดการในการปฏิบัติข้อบัญญัติในอิสลามลักษณะนี้ถูกต้องตามหลักชะรีอะห์ kita faham situ so kalau kita faham situ masya-Allah kita dari Parti Thai ni boleh bersatu dalam negeri ni satu nikmatที่ยิ่งใหญ่ walaupun kita kata negeri masing-masing raya suku-suku bersatu kita nasional tang bersatu kita ในการน้อมรับต่อพระองค์อัลลอฮ์ sebab ya negeri masing-masing kalau satu seluruh dunia tu comel lah tapi yang payah di hari ini tapi wilayah อำนาจ kita แต่ละพื้นที่ kita kerja ta'awun kita ร่วมมือในเรื่องตักวาในอำนาจที่ทุกแห่งมอบหมายแก่ผู้นำมุสลิมเพราะนี้อัตลักษณ์ยิ่งใหญ่ dalam ประเทศไทย dan dalam dunia ซึ่งอัตลักษณ์เหล่านี้กำลังจะหายไป saya dok yam kata puasa tak apalah tak supo orang nak pergi Mekah puasa hari 9 minggu Mekah comel. Pas kalau dia mai tunggu mai raya, saya pendapat saya tu lebih comel bagi orang nak raya Mekah. Bukan bagi orang nak puasa hari Arafah, mai tu hari raya. Orang hak raya minggu Deranai ni, dia kok tamlakan dia hari Arafah bagi dia hari 9. Dua-dua tu ambil mana? Dalil juga. Sebab itulah dua-dua ni ada dalil, ada 2 ทาง Pehel kata Tuhan มีความเมตตาในลักษณะนี้มอบอำนาจ แก่ผู้รู้แก่ผู้นำในการวินิจฉัย Lepas tu kita เอกภาพ kita dengan ผู้นำตามหลักการอิสลาม Ya duduk situ so yo. Sebab itu raya mengikut ผู้นำ ni satu อัตลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ kita dari ประเทศไทย Cuba boleh orang turut Mekah comel. Dan kita puasa turut Mekah tak ada apa. Dan kita puasa hari 9 selagi. Sebab dari ruamnya 1 sampai 9 ni kita puasa boleh. Saya puasa 2 hari. Puasa hari 8. Betul dengan Mekah tak betul. Pas kita puasa hari 9 mengikut Deranai. Hari 9 hari Arafah bagi kita. Alhamdulillah. Sebab apa saya nak beza puasa dengan Wan Eid มีความแตกต่างอย่างไร Eid นี่เป็นเลือกส่วนตัว kamu nak puasa sehari 2 hari แล้วแต่คุณ Alhamdulillah แต่ว่าส่งเสริมให้ puasa 9 hari boleh puasa, hari 8 boleh puasa, 9 puasa. Tapi kan Eid ni benar fardu kifayah. Sunat muakkadah, sunatที่ตะแกsungguh bang suama ของนบีชาการ kata fardu kifayah. Sebab itu benar sunat dengan fardu kitaต้องแยกให้ถูก Benar sunat kita puasa 3 hari 2 hari alhamdulillah. Tapi benar raya ni atalak ใหญ่ dalam Islam ต้องโชว์ความเป็นหนึ่ง Sebab benar wajib, benar fardu, benar atlak ใหญ่ benar sakut dalam syiar, ikhlak dan dalam สังคม ต้องโชว์ความเป็นหนึ่ง puasa ni โชว์ความเป็น ikhlas สุดยอด Alhamdulillah tak apa โชว์ความเป็น ikhlas โชว์ ibadat โชว์ tu kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita hari raya ni dengan ความเป็นหนึ่ง dalam ภายใต้วิลายะห์ การบริหารจัดการ dalam ผู้นำมุสลิม kita. Hak ni atlak ใหญ่ saya dok yang sungguh-sungguh. Pas bukan tak kena cut jin wesan ni. Salaf kita, bampacun salaf kita di antaranya sahabat dia tak mauความขัดแย้ง Hak mana boleh bela-bela. Ibn Mas'ud, orang alim. Tafsir semua tu dia tak tibai tafsir. Satu masa dia duduk petai punam Uthman. Uthman ni dia ada ความคิดเห็น kata kita di Tung Mina ni semaya 4 rakaat. Tapi Ibn Mas'ud dia hendaknya semaya 2 rakaat.
Dua-dua tu boleh patibat belaka. Ni panggil benda khilaf, benda yudjun. Dua tang ni boleh kita ambil belaka. Letak puru, letak punam dia cak winisai. Tapi apabila dia bawa punam Uthman, Abdullah ibn Mas'ud dia kata, aku tu Uthman. Lepas tu orang tanya, gena Abdullah ibn Mas'ud? Tadi mu kerah sangat pendapatmu. Nah, kerah. Dia kata khilaf syar. Kat yang pensing ti leurai benda tak comel. Ni saya nak yam kata atlak ti jing yai kita ni. Nah, tubik raya hari ni habis tu faedah kena, mancailah. Hak lema kata tak kena ataupun sunnah tak ada, tak kena dengan sunnah tak ada. Saya kaji wikrah dalam kasusah saya ni saya tanya. Bahkan kita tengok ulama-ulama radab yai dunia sekarang ni, radab Mufti Syekh Fauzan, radab Ibn Baz, dia kata kamu dengar hilal negerimu dengan punam negerimu. คุณกับผู้นำของพวกคุณในเรื่องการออกอีด Puasa Arafah ya tak ada cara, tapi nak ada cara tu berid. การออกอีดนั้นสำคัญ Syekh Qardawi dia fatwa itu dia kata aku duduk diประเทศโมร็อกโกนี่มีคนถามว่า saya จะตามใครในวันรายนี่บอกว่า puasa nak ตามใคร Yusuf Qardawi ni orang alim masya-Allah. Nah, kalau nak kira dari segi laksud kan wirid syai tak serupalah dengan Ibn Baz dengan Utsaimin, Yusuf Qardawi ni, tapi dia hin kata praktik Morocco tu kena duduk dengan punam negeri dia juga. Allahu Akbar, yang jai mak. Nah, habis tu alhamdulillah saya yam banyak sekali. Nah, terkadang ada lemo mai dak sakit. Oh, Dr. Usman kurang-kurang lah sikit dah. Jangan duk kecek sangat masalah tubik raya dengan punam. Kurang-kurang sikit. Saya kata, ความรู้ saya ni, มีความรับผิดชอบในเชิงวิชาการ saya kena อธิบาย ในสิ่งที่ kita kata ใกล้ชิด dengan หลักการมากที่สุด dua-dua tu kena belaka, tapi kita ให้น้ำหนัก pada การวินิจฉัยของผู้นำ nah, ความเป็นสถาบัน kita ความเป็นผู้นำ kita dari segi hari raya ni penting. Dari segi benda pelik yoi tak apalah. Dia ni nak baca bismillah ataupun tak baca bismillah turut nak turut cula atau turut cula tak apa, benda suantua, benda berhancakan dalam masjid, benda kham laklai. Sebab itu atlak kita tinggi di hari ni wahdatul ummah, เอกภาพ tak boleh buat le radap sakun, buat le radap pratik boleh dulu. Dan kita percaya kalau umat Islam hok doa kata ya nak satu radap sakun. Kalau mari satu radap sakun, orang hok nampak kata dia tak boh yomrak dengan punam, dia akan kajian bukan. Nabi berkata dah, man ata'al amir faqad ata'ani. Siapa taat pada punam maka dia taat padaku. Tu Nabi kata. Kita duduk sini so alhamdulillah. Dan dua-dua tu kena, dan bagi saya kita hai namnakkan ออกอีด ตามผู้นำ Wallahu a'lam. Bukan saya sorang dek pesan ni, dan ulama-ulama kumai, ulama-ulama yang agak kata untuk nak jaga ความขัดแย้ง ada pun puasa tak apalah nak ikut Mekah dan nak ikut tempat kita alhamdulillah. Tu yang ถูกต้อง ตามหลักการวินิจฉัย dan sebab cula ni dia tengok anak bulan, kita tak tengok. Dia tengok anak bulan. Lepas tu hari raya dah. Ya sa'alunaka anil ahillah. Manusia tanya mengikutkan du chan siau ni. Ahillah. Tengok ahillah ni untuk gapo? Nah, maka juk Tuhan jawab, qul hiya mawaqitu linnas. Dia adalah ข้อกำหนด ข้อจำกัดเวลาที่กำหนดไว้ untuk manusia ในเชิงอิบาดัต Ibadat kita sakut dengan hilal, dengan dua chan. Comel, mudah, tanpa perakutan tekan. Hak ni tasnakที่ ada รองรับ hak ni kita sebaca. Sebab itu nak yang kata ความเป็นอยู่ di sini penting sekali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afuwu bi amri Allah innallaha basirun bil ibad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla la'allakum tuflihun. Satu atlak
Jai bagi umat Islam di hari ini iaitu nation tauhid, nation akidah. Nah, akidah kita tu kena naknen, kena wicerak, winyata, barulah kita cutยืน kita dalam sangkum tu dia mancai. Di hari ini buku akidah tak kejak tu dah kita tengok fitnah tang-tang ti เกิดขึ้นความสับสน dalam sangkum ประเทศไทย Sebab itu mari orang-orang tak ada keluar hijab, sab cheng Allah, sab cheng Rasul. Mari seorang ผู้ชายผู้หญิงไม่ชัดปอนแนบเด้อ mari subjek mari kecek ha Quran, mari thui namlai pada Quran, tapi alhamdulillah dia taubat dah. Tapi nak ya tahu ภาพ พจน์ ลักษณะนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร Tu orang taubat dah, orang kelap tua, semoga dia kelap tua tu cincang. Orang tak ada kelap tua banyak lagi, sebab itu atlak orang Islam pasal niหายไปแล้ว Orang Tino dia yate, orang yate dia orang Tino, jadiประเภทที่3 LGBTQ habis dalam ประเทศไทย atlak Islam duk mana? Sebab itu ความเป็นผู้ชาย ความกล้าหาญ อัตลักษณ์ความเป็นผู้ชาย kena bela kita, ครอบครัว kita tu, anak kita jadi ผู้ชาย ngaji wicakan hak sakut dengan orang yata gapo. Jangan ngaji hak biasa hak orang Tino misalnya kok tu kok ni. Boleh tapi takut jadi อัตลักษณ์ความเป็นผู้ชายนั้นหายไป อัตลักษณ์ความเป็นผู้หญิง pakai hijab, pakai juh, Masya Allah. Di hari ini kadang-kadang saya tengok Allah dalam sosial, akhir ni Islam ke put, nah, tak ada kelubung, tiba-tiba kecek Melayu. Duk mana อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม ความเป็นมุสลิมduk mana? หายไปแล้ว หายdengan apa? หายdengan kerasan sosial, dengan Facebook, dengan TikTok. Kita keluar ที่จะตกเทรนด์ แต่ kita ไม่กลัวที่จะตกนรก Kita เสียเวลา dengan TikTok, dengan Facebook แต่ kita ไม่ได้เสียเวลาเพื่ออัลลอฮ์เพื่อซิกรุลลอฮ์เพื่ออัลกุรอานกระแสมันเปลี่ยนแล้ว อัตลักษณ์ habis dah. Itu segi tauhid, segi ibadat kepada Allah, semaya, jaga semaya, zakat, puasa biar cukup, puasa bulan Ramadan, bericat, bawa anak pergi bericat, atlak Islam. Bawa anak hari raya tengkah hai suphap, cuk Melayu, cuk Islam, cuk Tom, atlak orang Islam. Alhamdulillah, dalam sangkum orang Tino kena pakai pesen luam-luam. Dia hari ni pakai rat tua, kese ni yom ada rat tua. Cuk aurat, cuk dada, cuk habis. Atlak orang Islam haiไปแล้ว Sebab itu cuba tanya anak kita nak beli baju pasal mana, nak pakai pasal mana. Kita duduk situ. ความเป็นชายต้องเป็นชาย ความเป็นผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิง Atlak orang Islam ni Masya Allah, lebih lagi orang perempuan ni hijab. Hijab, dah kita fitnah, kita ปิดทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ห้ามสำหรับอารมณ์kita, kita ไม่ทำ Ni atlak tempat kita waliyahzubillah, dan kita siaใจ di hari ini. Atlak muslimah pakai hijab pasal ni tuแอบอ้าง bagi orang ไม่หวังดี dalam Islam. Tutup aurat, katuk muka, dibunuh sama orang Islam. Bunuh orang Tino pula dah tu. Anak Taruk 2 เดือน duk reba dalam kod hok meh. Lagi meh anak ที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแล้ว dekat denganรั้วโรงเรียนเอกชน dalam ket Masya Allah. No ya kata itlak ความเป็นอิสลาม itlak dalam รั้ว masjid dalam รั้ว โรงเรียน di hari ini ไม่ปลอดภัยแล้ว Orang hok แอบอ้างลักษณะนี้ pakai hijab, pakai hitai, kita pernah ไม่ถูกต้อง duk guna atlak Islam pasal ni, mari duk sairai, mari duk ทำให้ hijab sebagai ikhlak jai bagi umat Islam, mari duk ทำลักษณะนี้ kalau mau nak buat benda jahat, nak bunuh orang Islam, kena khaurub atlak orang ความเป็นอิสลาม tak sedap akan pasal itu, waliyahzubillah, tu sok tarbiyah si Allah. Sebab itu kalau orang Islam buat pasal ni, kita pernah. Kalau orang Islam pun kita pernah juga, pasal เรื่องหลักการศาสนา เรื่องอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมต้องให้เกียรติ sama ada mu ni pia pasal ni Islam ยอมรับไม่ได้ sebab hijab การปิดหน้าโปรบาย การเปิดหน้าโปรบาย อัตลักษณ์ที่ใหญ่ bagi umat Islam, tak ada เกี่ยวข้อง dengan orangก่อการร้าย demo, tak ada เกี่ยวข้อง dengan orang bunuh demo, ไม่เกี่ยวข้อง kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar. Pada akhir ini, marilah kita ingat kepada babian Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebih lagi di raya haji ni, atalak Nabi Ibrahim tu cacin. Saya nak serup 2-3 ประเด็น Yang pertama, atalak ในความอดทนในการน้อมรับคำสั่งของTuhan. น้อมรับ Dia tinggal Siti Hajar di tengah telesai. Tak ada makan, makan sikit je, makan sikit je. Air sikit. Tinggal. Tak ada royak kata tinggal untuk apa. Nabi Ibrahim paling pergi. Apabila paling pergi, isteri dia panggil, "Hei, abang-abang, mari dulu, mari nak tinggal sana ni. Air taruh ni, makan ni taruh ni, nak cukup lama mana? Nak pergi mana? Adakah Tuhan perintah sampai sini?" Nabi Ibrahim kata, "Ya, pen kamsang hak Tuhan." Terimalah dah. Hak ni atalak tuใหญ่มาก ความอดทน kita ในข้อบัญญัติศาสนาอิสลามni besar sekali. Yang keduanya, dari segiการทุ่มเทเพื่อศาสนาเพื่ออิสลาม Dan Ibrahim saat ni dengan anak dia Ismail ทุ่มเทพยายามอดทน ยอมที่จะเสียสละ Dia kata Tuhan คำสั่งให้เชือด korban ให้เชือด anak dia Ismail alaihissalam. Ambil pisau lalu dah jak เชือด anak dia Ismail. Ismail tanya, "Ya Nabiku, ya abati, hei pakku, kalaulah hak ni perintah Tuhan, if'al wala tu'mar, wala tu'mar." Apa if'al? Hendaklah kamu, ya bunayya, if'al. Ya abati, if'al. Hendaklah kamu buat, hei pakku, lalu dah. น้อมรับคำสั่งTuhan, อดทน ทุ่มเท Sebab itu kita hari ni sia salat lagi, kita kena sia salat. InsyaAllah lebih lagi kurban. Hari ini hari kurban. Dan sampai esok lusa, sampai 3 hari kurban. Siapa yang kurban ni sunnah Nabi. Nabi kurban duduk di Madinah 10 tahun. Ia tak tinggal-tinggal. Bagi orang kuasa, kurban. Dah, hari ini nak mikir kurban, tak apa lagi. Esok baru nak mikir, tak apa lagi. Dalam masa 3-4 hari, Alhamdulillah, kurban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala orang kurban, satu bulu. Nah, ni pahala orang kurban. Satu bulu daripada binatang, sya'rah. Nah, satu bulu, satu konsak daripada waw, daripada pekek ni, hasanah, ada kebajikan, ada kebaikan tu hari pelebun. Masya Allah. Sebab itu ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Khutbah di hari ini hendaklah kita jaga akhlak Islam cijing yai. Kita jaga molek-molek, kita pesan dan kita bawa lah. InsyaAllah kita cak sombu ni rang Islam. Pada akhir ini salam salawat bagi Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita zikrullah, jangan lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu doa yang kita selalu mengucap di kala kita, kullu am wa antum bi khair. Setiap hari, setiap tahun kamu ni ada dalam kebaikan. Allah kumkrong, tutupi Allah kumkrong. Alhamdulillah, satu atlak tinggi yai kita di hari ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi. Selamat hari raya semua.